kasih sayang daripadanya, kita dapat sama-sama berkumpul pada malam ini bagi meneruskan bacaan daripada kitab Sayrus Salikin, bab muamalat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi barakah pada ilmu yang dipelajari sehingga dapat diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Pada perenggan yang kedua, muka surat 194. Dan demikian lagi sayugianya menjauhi akan perniagaan yang diharamkan seperti yang tersebut dahulu itu. Sekarang ini di bawah tajuk dan tiada sempurna bagi orang yang berniaga atas memeliharakan agamanya itu, melainkan dengan memeliharakan ia akan 7 perkara. Maksudnya, kalau seseorang yang berniaga dalam masa yang sama dia ingin jaga agama dia, maka ada 7 perkara yang dia kena jaga. Maka disenaraikanlah 7 perkara tersebut. Yang kedua, kita berada pada perkara yang kedua. Di awal yang kedua itu disebut apabila satu orang tu dia berniaga, dia berniat berniaga itu untuk melunaskan fardu kifayah. Fardu kifayah. Dia buka kedai contohnya, ataupun dia buat mi misalnya, ataupun dia jual ayam contohnya. Dia niat untuk melunaskan fardu kifayah, menyediakan makanan yang halal untuk masyarakat. Orang tak buat, banyaknya orang bukan Islam buat, jadi dia buat supaya dapat melunaskan fardu kifayah. Jadi ketika nak memilih apa yang dia nak meniaga itu, disebut di awal perkara yang kedua, maka dia pilih perkara yang penting, yang terlebih diperlukan dalam usaha dan perniagaannya, yang boleh menutup keperluan masyarakat, boleh menyempurnakan, mengisi keperluan masyarakat. Dia niatkan fardu kifayah, khususnya dalam bab makanan, adalah menjadi fardu kifayah supaya disediakan sarana-sarana, platform-platform perniagaan yang memudahkan orang Islam mendapatkan makanan yang halal. Mungkin di negara kita senang, tapi kalau tinggal di negara luar, orang Islam minoriti, maka sepatutnya ada sebilangan orang Islam yang tinggal kat sana fikir, bagaimana kita nak mudahkan orang kat sini. Contohnya tinggal kat New Zealand, tinggal kat Australia, tinggal di Amerika. Bagaimana kita mungkin dalam bentuk NGO ke, persatuan ke, ataupun dalam bentuk individu, apa yang kita boleh buat untuk mudahkan orang Islam dapat makanan yang halal. Kena ada gerakan yang dibuat. So kalau ada orang Islam yang dia isi perkara ini, maka sesungguhnya dia telah buat benda yang besar. Dia telah buat benda yang besar, iaitu memudahkan orang Islam minoriti mendapatkan makanan yang halal. Tapi kalau tidak digerakkan usaha, mungkin ada setengah tempat tu orang Islam kat sana dia pakai fatwa mudah. Ada setengah tempat mereka orang Islam dia pakai fatwa mudah, memakai fatwa boleh makan sembelihan orang ahli kitab, walaupun ahli kitab tu tak pasti sejauh mana dia punya ahli kitab, berpada dengan apa yang dah ada je. Jadi kalau semua cenderung memakai fatwa yang senang, maka tak akan ada gerakan
untuk buat daripada pihak kita. Selama tu kita bagi kepercayaan daging kita disupply oleh orang bukan Islam. Sejauh mana boleh diberi kepercayaan yang mereka akan ikut apa yang akan ikat dia. Apa yang akan ikat dia untuk patuh. Kalau orang Islam ni paling kurang yang akan ikat dia adalah iman yang ada dalam diri dia. Tapi kalau orang bukan Islam, mungkinlah undang-undang boleh ikat dia. Tapi adakah undang-undang boleh ikat kalau benda tu dibuat dalam keadaan tidak ada kehadiran? Jadi yang boleh ikat dia adalah iman. Maka perlu ada orang Islam yang menyediakan makanan. Sebab itu perniagaan makanan asasnya adalah perniagaan, dia bukan sahaja mendatangkan keuntungan, tetapi dia juga mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa orang sahabat yang terkenal dalam bab perniagaan seperti Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, perniagaan yang mereka buat adalah makanan. Dia supply makanan, bawa makanan, memudahkan orang dapat makanan. Maka dia adalah satu bentuk perniagaan yang terpuji, terpuji, memudahkan urusan orang Islam. Kemudian disebut bahawasanya bila satu orang tu dia berniaga, dia jauhi, ini paling basic, dia jangan buat duit dengan perniagaan yang haram. Dia jangan jadi agent supply benda haram, benda lara, benda rosakkan pemuda-pemudi. Tolong jangan jadi agent. So kalau kita jadi agent, kita pula pergi bawa benda tu tak ada kat tempat kita, kita pergi import pula. Biarlah ada kat luar, biar orang susah nak dapat, kita tolong import, kita bawa masuk. Berapa besar kita bantu menyemarakkan. Kalau benda tu tak dosa pun, cukup sekadar dia boleh membawa kepada kelalaian, maka kita tak perlulah ceburi, menceburkan diri kita bisnes benda tu. Mungkin benda yang lara ni boleh buat banyak duit sebab dia mempunyai demand yang tinggi. Kalau orang itu menjadikan maksudnya mendapat duit, mungkin dia tak kisah. Contohnya dulu perniagaan yang benda Allah yang namanya vape tu tak ada dalam masyarakat, baru je dibawa masuk. Biarlah orang lain buat, kita tak boleh nak alang dia sebab kita bukan penguasa. Tapi kita jangan pula tengok, oh sekarang ni pasaran bagus ni, pasaran vape ni bagus. Bila baru masuk tu, memang ada anak-anak Melayu ni jadi kaya sebab jual vape. Sama ada jual dia punya pot dia, atau jual dia punya perisa dia, buat kat luar, supply kontainer. So memang kita boleh buat duit sebab memang permintaan dia sangat tinggi waktu tu. Tapi kita menyemarakkan benda tu, biar susah dapat, biar orang lain yang buat, jangan kita yang buat. Siapa yang nak kekang orang lain, itu pihak kuasa, kalau kita bukan ada kuasa. Tapi kita tu yang kita boleh buat, tak perlu kita masuk cebur. Kita banyak kan, kita buat gilang pula, Masya Allah. Walaupun kita katalah ada fatwa mengatakan benda tu makruh, tapi tak perlulah kita ceburkan diri dalam bidang perniagaan seperti itu, kerana dia tidak membawa kepada kebaikan. Ini yang dimaksudkan oleh penggarang tentang satu orang tu, kalau dia apa, dia nak berniaga semata-mata nak dapat duit ke, atau dalam masa yang sama dia nak jaga perintah Allah, nak jaga takwa. Orang Islam sudah tentulah bukan maksudnya sepenuhnya adalah duit, tetapi takwa Allah dia praktiskan dalam bidang perniagaan dia. Jadi perenggan yang kedua, dan demikian lagi sayugia menjauhi usaha dan perniagaan yang makruh. Perniagaan yang makruh seperti mengambil upah atas berbuat ibadah, seperti mengambil upah mengerjakan azan dan jadi imam sembahyang tarawih, dan mengambil upah membaca Al-Quran dan mengajar ilmu syariat, dan mengambil upah pada mengerjakan segala fardu kifayah,
seperti memandikan orang mati dan menanam akan dia dan menyembahyangkan akan dia dan barang sebagainya, maka sekalian itu hukumnya adalah makruh. Jadi mengambil upah, disebut beberapa perkara di sini. Pertama dia sebut azan. Muazzin, ada muazzin yang dia nak jaga perkara ni, disebut dalam kitab. Dia minta supaya dia juga ditugaskan dengan tugas lain selain azan, supaya bayaran gaji yang dia dapat tu adalah untuk benda-benda lain lah. Contohnya muazzin tu dia mula, kalau zaman dulu lah, dia yang nyalakan lilin, dia yang bersihkan masjid, dia yang buka lampu dulu, dia yang, kalau dulu orang pakai lilin, dia yang tolong isi minyak, minyak tanah kalau pakai pelita. Dan dia tambah tugas-tugas itu supaya azan yang dia lakukan itu adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia ada fadilah. Satu orang yang mana dia azan selama berapa? 7 tahun, ada 12 tahun, semata-mata kerana Allah, dia tak ambil upah, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada pihak dia, dia dalam pembahasan ni dia ada dua pihak. Satu daripada pihak orang yang buat azan tu sendiri, maka dia nak dapat fadilat itu, dia nak jaga diri dia, maka dia buat kerja-kerja tambahan yang mana dia dibayar gaji untuk kerja-kerja tersebut. Dia ada satu lagi pihak pengurusan. Jadi pihak pengurusan, dia jangan pakai yang disebut dalam kitab ni. Dia kata, kitab kata muazzin makruh ambil gaji, jadi kami tak nak bagi gaji kat muazzin. Tak boleh, kat pengurusan tak boleh. Sekarang ni pihak yang azan tu sendiri dengan inisiatif dia, contohnya dia tak nak ambil upah langsung, ataupun dia buat kerja-kerja tambahan, ataupun bayaran yang dibayar kepada dia itu atas minyak. Sebab itu dia ada bahasa lampik yang orang dulu pakai. Dia tak guna perkataan, kalau untuk imam ke, kalau untuk muazzin ni dia guna perkataan imbuhan, ataupun dia guna perkataan hadiah, supaya benda ini dia punya deal antara surau dengan pihak yang melaksanakan ni adalah merupakan istilahnya hadiah ke imbuhan dia, bukan semata-mata kerana kerja tersebut, ataupun kerana kos minyak. Sebab tu kadang orang bagi, tak usah ni untuk kos minyak, duit minyak, ataupun ini untuk sarapan dan seumpamanya, bukan semata-mata atas kerja agama yang dilakukan. Contohnya disebutkan sini, mengerjakan azan dan jadi imam semayang tarawih dan mengambil upah membaca Al-Quran. Contohnya kita nak minta budak tahfiz baca Quran dekat kubur, ataupun khatamkan Quran kita punya, untuk apalah, kita punya family. Jadi yang kita, kemudian kita jamu makan, ataupun kita bagi duit. So kita bagi itu sebenarnya dia bukan atas dasar upah. Dia upah ni bila ada deal baru bagi upah. Maksudnya okey, tuan nak minta madrasah kami baca Quran, so harga dia begini, itu namanya upah. Biasanya yang berlaku, kalau orang jagalah, diikutlah orang tu dia nak bagi, dia bagi lah. So yang dibagi itu adalah atas nama hadiah. Tapi kalau sepenuhnya dibuat seperti sebuah perniagaan, kalau nak baca macam ni, bayar macam ni, baca macam ni, bayar macam ni, itulah namanya upah. Maka oleh kerana perkara-perkara ini adalah merupakan agama, fardu kifayah, dan dia ada bersangkut-paut dengan pahala pula. Sebab kalau dia, satu orang tu dia buat, dalam masa yang sama dia niat upah, mungkin akan ganggu pahala dia. Di situlah yang ulama kata makruh untuk mengambilnya. Dan jadi imam sembahyang tarawih, mengambil upah membaca Al-Quran, mengajar ilmu syariat, mengambil upah pada mazhab Hanafi. Dalam mazhab mereka bukan makruh, haram. Kalau satu orang tu dia ajar ngaji, ambil upah, haram. Dia ngajar ilmu agama, ambil upah, hukumnya haram. Tetapi ulama Hanafi yang kemudian ni, mereka telah fatwakan hukumnya harus. Sebab apa? Sebab kalau fatwa ini diteruskan, dia menyebabkan orang tak minat untuk belajar agama.
Sebab apa? Dia tengok kalau belajar, mengajar kena free, kena percuma. Dia rasa berat, menyebabkan kita akan kekurangan ulama. Kita akan kekurangan orang yang pandai mengaji, pandai mengajar. Maka mereka telah fatwakan bahawasanya perkara itu dibenarkan untuk jaga agama dan melihat kepada akhir zaman. Sebab orang dulu, walaupun kita kata tok guru kita, tok guru ni di pondok, mereka memang mengajar percuma di pondok. Dia mengajar macam gaji dia 10,000. Cara dia mengajar, tapi dia mengajar percuma. Apa maksud dia mengajar macam gajinya 10,000? Dia mengajar daripada lepas subuh sampai lewat malam. Yang kita sebut pondok kan, pondok Persitubuh, pondok yang lama-lama ni. Memang cara pondok ni tok guru tak ada gaji, tak ada. Tapi dia mengajar macam gaji dia 10,000. Satu hari mengajar 30 subjek, 30 kitab. Daripada lepas subuh. Maknanya dia buat betul-betul kerana dia seronok mengajar. Dan sistem pondok ni yuran tak ada. Bila yuran tak ada, gaji tak ada lah. Jadi bila yuran tak ada, pelajar ni dia makan sendiri. Orang belajar pondok ni masak sendiri, pandai-pandai lah. Yang tak ada duit, makan nasi kosong dengan ikan kering. Yang ada duit, ada duit lah. Tapi masyarakat sekeliling orang kampung, bila ada tuai padi, dia bagi hadiah dekat tok guru. Bila dapat untung buah baru, dia hantar kepada tok guru. Jadi masyarakat yang memahami bahawasanya orang-orang yang macam ni perlu didanai kerana kewujudan mereka penting dalam masyarakat, untuk melahirkan orang yang reti, orang yang berilmu. Tapi dalam keadaan masyarakat dia abaikan, dia biarkan, maka menyebabkan sebab itu walaupun ada setengah madrasah, konsep dia adalah percuma. Kalau kita belajar di India, Pakistan, percuma. Tapi di Malaysia, kita tak boleh berhujah sangat untuk kata tengok dekat India, Pakistan ni madrasah percuma. Ada ribu madrasah sana, percuma. Pelajar 4,000, percuma. Kemudian kita kata kenapa madrasah di Malaysia mengambil yuran. Bahkan masyayikh kita, ulama kita, Maulana Inamul Hasan pun kita diminta mesyuarat. Dia kata dekat Malaysia madrasah kena buat ada yuran secara umumnya. Sebab apa? Supaya orang menghargai. Orang Malaysia ni pelik sikit tabiat dia. Kalau percuma, dia tak hargai. Dia anggap benda tu lekeh. Ini sekolah percuma, sekolah lekeh dia nampak. Tapi kalau bayar makin mahal, ini bagus. Sekolah 1,000 yuran, ramai je belajar. Sebab dia anggap bila yuran mahal, dia punya pengajian berkualiti. Jadi seperti Malaysia ni memang telah ditetapkan oleh masyayikh supaya madrasah berjalan dengan mengambil yuran. Supaya apa? Supaya masyarakat tu dia menghargai. Dia memandang tinggi. Kalau tidak, gaji puluh-puluh ribu masukkan anak madrasah percuma. Jadi apa sumbangan dia? Bahkan satu orang ayah membayar yuran anak dia mengaji itu dianggap sebagai infak. Itulah salah satu bentuk dia infakkan harta dia supaya anak dia jadi ulama. Ada satu orang ulama mazhab Hanafi, nama dia Muhammad bin Al-Hasan. Beliau ini mengatakan beliau ini jadi ulama sebab ayahnya kaya. Apa maksudnya? Ayahnya telah belanjakan harta. Apa benda yang merupakan keperluan pelajaran, pengajian anak dia belanja. So dia jadi kaya, dia jadi alim ni sebab ayah dia kaya. Iaitu ayah dia telah belanjakan harta dia supaya anak dia menjadi ulama. Dan satu lagi di India, Pakistan ni, dia punya fenomena dia, orang-orang bisnes dia membayar zakat. Sebab di sana dia tak ada macam zakat macam Malaysia ni. Jadi mereka ni membayar zakat sebanyak-banyaknya kepada madrasah. Tempat dia salur zakat tu memang madrasah. Jadi menyebabkan walaupun madrasah itu percuma, mereka didanai oleh
zakat-zakat yang dikeluarkan oleh businessman, bisnes mereka menyebabkan madrasah tu dia boleh berjalan walaupun tanpa ada yuran yang dikenakan. Walaupun tanpa ada yuran yang dikenakan. Tapi secara umumnya lah di tempat kita ada je madrasah yang tak ambil yuran. Macam contohnya madrasah Ustaz Wadi, dia tak ambil sebab dia ada funder-funder dia. Tapi madrasah yang tak ambil yuran ni, demand dia dengan pelajar tinggi. Pelajar tak boleh demand. Kau belajar percuma, diam. Bapak you apa pun tak boleh diam. Kau belajar percuma, tak boleh nak komen-komen. Jadi demand akan lebih tinggi daripada pihak madrasah, pihak sekolah. Dia letakkan kat sana, dia hanya ambil pelajar yang pandai. Adalah kriteria dia. Mungkin kalau apa SPM ke UPSR ke, sekarang tak tahu UPSR kena A berapa. Dan kalau belajar tak pandai, tak lulus periksa, buang terus. Itu maksudnya sekolah tu dia punya demand tinggi. Sepenuhnya kau tidur, kau makan, bagi allowance lagi. Jadi kami bebas untuk mengatur kamu punya pengajian. Jadi siapa-siapa yang tak lulus, berhenti. Supaya apa? Jangan dimakan free kat sini. Orang bagi duit untuk bangunkan sekolah ni, untuk lahirkan ustaz, ulama. Jadi kalau yang ni tak ada kualiti, tak boleh lah dia duduk kat sini makan free kan. Sebab ini amanah orang, itu dari segi tu. Ini amanah orang. Jadi itu pula daripada segi kelebihan dia. Seterusnya, pada mengerjakan sebagai kifayah, memandikan orang mati, menanam akan dia dan menyembahyangkan dan barang sebagainya, maka afdalnya ia dibuat secara percuma. Tapi kalau dikenakan bayaran boleh, itu maksudnya makruh. Sebab itu kita tengok ada tempat-tempat yang mana dia senaraikan, mandi berapa, tanam berapa, sembahyang pun ada juga. Lampau tu sembahyang. Hukumnya sah tapi makruh. Dia mungkin dekat Kuala Lumpur ni dah tak ada. Tapi kalau di Kedah, di Kelantan ada, di Kelantan ada, lepas sembahyang orang bagi duit. Keluar je pintu, adalah duit RM5, kalau RM5, RM10. Semua yang datang sembahyang tu dapat duit. Dia sebenarnya kita kena faham, duit yang diberikan tu bukan upah sembahyang. Duit yang diberikan tu bukan upah sembahyang. Nak upah benda. Tapi duit yang diberikan tu sebenarnya yang orang dulu buat. Mungkin orang sekarang tak faham. Dia buat ikut adat. Tapi orang dulu buat tu adalah, duit tu adalah daripada family. Family bersedekah kepada orang yang datang, supaya pahala sedekah itu diniatkan kepada si mati. Dia bukan bayar orang datang sembahyang. Dia bagi sedekah. Sebab itu kalau jutawan datang kat situ pun dia bagi kat duit. Menunjukkan apa? Menunjukkan itu bukan bayar upah, tetapi itu adalah satu bentuk sedekah. Sebab kita ni, kalau kita sayang kepada family kita yang meninggal, antara cara kita boleh bantu dia, kita buat sedekah. Kita buat sedekah dan kita niat sedekah itu pahalanya kepada si mati. Cuma bila perkara ini dibuat menjadi adat, mungkin orang dah tak faham. Dia anggap benda tu mesti. Menyebabkan kalaulah ada kematian tak ada bagi duit, yang datang semayang tu marah pula. Dia kata apalah, kedekut. Dia dah jadi salah faham, menyebabkan benda tu jadi macam upah. Orang tak bagi kita dan kita marah. Itu kalau benda tu memang upah. Kita boleh marah sebab kita memang bekerja. Jadi masyarakat dah faham benda tu macam upah pula. Ni datang ni tak ada bagi duit pun, dia tengok tak ada. Jadi kalaulah ada tempat tak ada buat, dan banyak pun tempat yang tak buat, sebenarnya lebih bagus dari satu segi, supaya orang datang tu memang niat semata-mata untuk sembahyang. Sebab dia memang akan jadilah. Kalau dulu kita belajar di Kedah, jadi budak-budak yang pondok ni, yang tak ada duit ni, cara dia nak dapat duit, dia pergi sembahyang mayat. Sembahyang mayat. Hari ini ada 3 orang mati, alhamdulillah. Sepatutnya orang mati innalillah kan.
Dia akan jadi, bila dengar je berita orang mati, nak kena pergi sembahyang, Alhamdulillah. Sebab Alhamdulillah, lepas sembahyang mayat, nanti dapat duit. Kemudian ada tahlil pula, Alhamdulillah. Sebab lepas tahlil ada makan. Jadi itu tugas ulama lah, untuk terangkan, supaya letak balik kefahaman masyarakat ke landasan yang betul. Landasan yang betul. Ni kita datang ni menunaikan fardu kifayah. Sembahyang jenazah ni kan fardu kifayah, sebagai satu bentuk hak seorang Muslim yang kita kena tunaikan. Inilah hak yang akhir kita boleh tunaikan kat dia. Kita datang meraihkan, bukan meraihkan lah, maknanya kita menyantuni family dia dengan cara kita datang sembahyang jenazah. Dan demikian lagi makruh berjual kafan orang mati dan segala yang takluk dengan pekerjaan yang mati itu. Faham tak sebab dia? Jenazah dia. Tapi dia punya sebab dia, pekerjaan-pekerjaan ni dia menyebabkan orang yang buat ni dia jadi gembira kalau orang mati. Contohnya ada berlaku kematian, lock satu job. Ada lagi kematian, lock lagi satu job. Dia jadi, ya, kita bila dapat job, memanglah kita suka. Job kita ni dia datang dalam bentuk orang mati. So dia jadi kita nak jaga niat macam mana? Kita nak gembira ke nak sedih? Sepatutnya orang mati kena sedih, kita pula gembira. Sebab makin banyak orang mati, makinlah kita punya bisnes laku. Kita jual peralatan tu, peralatan kafan tu. Aset kan sekarang, kelengkapan. Jadi, tapi kalau tak ada orang jual kek kafan nak cari kat mana? Itu pun satu masalah juga. Jadi maknanya sebab tu ulama kata makruh. Dia taklah jadi haram, sebab benda tu keperluan juga. Keperluan. Kalau tak ada orang supply kek kafan, berlaku kematian, kita nak cari mana kek kafan? Mana ada kita simpan? Maka maknanya orang yang bisnes ni dia kena jaga hati dia lah. Macam contoh orang yang jual keranda, tapi bukan Islam. Cuba tengok yang bunda mandi kat hospital tu, bukan Islam lah. Dia bagi kad kan. Dia jual apa? Dia jual keranda. Keranda 20,000. Bukan Cina mati. Tu yang cerita Berambi tu kata apa? Hidup susah, mati pun susah. Mati lagi susah sebab kos dia tinggi. Kos kubur tinggi, kos keranda tinggi, kos nak bayar kereta mati tu, kos nak bayar tukang menangis pakai baju hitam tu, kos tinggi. So kita sepatutnya lah kematian ni kita selesaikan dengan gotong royong. Itu yang terbaik. Memang dibolehkan, tapi kita tak nak dia akan jadi fenomena macam berlaku pada orang bukan Islam. Dia jadi sangat berat untuk mati. Sebab apa? Sebab kos duit. Sepatutnya mandikan mayat, sepatutnya fardu kifayah, buat sama-sama gotong royong, tak perlulah minta duit. Kafankan. Bahkan sebagai gotong royong seorang Muslim, kalau dia tu mati tak ada family, kita keluarkan duit kita, bantu dia supaya boleh beli set kain kafan dan seumpamanya. So inisiatif yang dibuat tu baguslah, yang dipanggil khairat kematian. Supaya bila berlaku je kematian, dah ada duit di mana kita nak ambil untuk guna belanja pengurusan kematian dia. Jadi biarlah pengurusan kematian ni berlaku atas dasar gotong royong, itu lebih baik. Walaupun dibenarkan ambil upah, tetapi selagi boleh dibuat secara percuma, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tapi kalau macam contoh gali kubur, orang yang gali kubur tu dia memang buat kerja tu. Jadi kita family ni bagilah sebagai penghargaan, bukan upah. Sebab gali kubur ni bukan senang, susah juga. Bukan susah juga, susah sangat. Jadi janganlah pula semua kan saya sebut tadi ada dua pihak. Satu pihak yang buat, satu pihak yang menerima servis. Pihak yang menerima servis dia faham-faham lah, memanglah benda tu makruh, tapi kita bagilah entah nama hadiah ke, supaya apa? Supaya orang seronok nak buat. Lama-lama nanti kita dah susah nak dapat penggali kubur, sebab zaman orang buat ikhlas ni dah kurang. Jadi cara dia berjalan dengan bayar. Jadi kita ni janganlah nak semua servis percuma, kan?
Kalau kita buat benda itu pun kita nak orang bayar. Jadi itu yang dipanggil dua pihak. Daripada pihak ni kalau dia dengan rela hati tak nak ambil upah, itu pula pada dia. Tapi kita jangan paksa orang tu buat kerja percuma. Kalau kerja tu memang boleh diminta bayarannya. Okey. Dan lagi makruh berusaha jazar, iaitu orang yang menyembelih kambing atau lembu atau unta dan barang sebagainya. Dan lagi makruh berusaha membuang darah, membekam, menyapu sampah. Dan lagi makruh berusaha menyamak kulit. Dan demikian lagi makruh jadi dalal, broker dalam berjual beli. Dia ada satu kaedah dalam syarak. Pekerjaan yang menyebabkan kita bergelumang dengan najis, kalau boleh elakkan. Itu dia punya kaedah dia. Sebarang pekerjaan yang menyebabkan kita bergelumang dengan najis, maka kalau boleh kita elakkan dengan najis. Contohnya dia punya pekerjaan, dia kena terjun dalam tong tai ke, bersih kan. Contoh. Ini dari satu segi, bukan maknanya dia buat benda tu hina. Tetapi pekerjaan tu dalam senarai pekerjaan dipanggil pekerjaan yang rendah. Pekerjaan yang kita kena touch najis. Pekerjaan yang kita kena sentuh najis. Ini yang disebut tu. Contohnya dia sebutlah sembelih kambing, sembelih lembu. Ini semua sebenarnya kerana dulu pekerjaan ni orang tu dia bila sembelih baju dia akan kotor dengan darah. Darah tu najis. Itu yang dimaksudkan pekerjaan yang bergelumang dengan najis. Kalau dia boleh tak buat, baguslah. Hukumnya makruh sahaja. Hatta disebutkan sini berbekam. Pekerjaan berbekam. Kalau cara berbekam zaman dulu, lebih lagi lah. Orang tu dia bergelumang dengan najis. Pakai tanduk, dia kena pegang najis. Sehingga Nabi SAW pernah bagi upah kepada satu orang hamba ni, kepada tuan dia. Tapi Nabi kata, upah tu jangan kamu makan, bagi binatang makan. Begitu sekali upah daripada pekerjaan tersebut. Dan demikian lagi makruh jadi dalal, broker dalam berjual beli. Kemudian yang ketiga, bahawa jangan menegahkan akan dia oleh pekan dunia daripada pekan akhirat. Dan pekan akhirat itu iaitu masjid dan tempat zikrullah ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, rijalul la tulihihim tijaratu wa la bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Beberapa lelaki yang tiada melupakan akan mereka itu oleh perniagaan dan berjual beli, berzikrullah dan mendirikan sembahyang dan memberi zakat. Surah An-Nur. Maka sayugianya bahawa menjadikan orang yang berdiri itu akan awal harinya bagi akhiratnya. Maka lazimkan pergi ke masjid kerana sembahyang berjemaah, dan melazimkan akan segala auratnya, wirid-wiridnya, hingga ia pergi ke pekannya itu, pergi ke pasar. Dan adalah Sayyidina Umar berkata bagi orang yang berniaga itu, ij'alu awwala naharikum li akhiratikum wa ma ba'dahu li dunyakum. Jadikanlah oleh kamu akan awal hari itu bagi akhirat kamu, dan yang kemudian itu bagi dunia kamu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa kana salihus salafi yaj'aluna awwalan nahar wa akhirahu lil akhirah wal wasatu lit tijarah wa lam yakun yabi'ul harisata war ru'usa bukratan illa as-sibyanu ahlu dhimmah. Maksudnya yang ketiga ni, kalau kita nak jadikan perniagaan kita, pekerjaan kita ni ada unsur akhirat, jangan lupakan masjid lah. Maksudnya begitu. Jangan lupakan masjid. Ada orang dia jadikan kaedah dia beli rumah. Bahkan nasihat dalam membeli rumah ni, belilah rumah yang dekat dengan masjid, dekat dengan surau, supaya semangat nak datang masjid tu tinggi. Sebab kalau rumah rumah kita ni jauh daripada surau, dia kena ada iman 10 kali ganda kot, baru boleh datang. Orang iman lemah tak datang. Jadi kalau satu orang tu iman dia lemah, dia carilah rumah yang dekat dengan surau, dekat dengan masjid. Sekira-kira dia dengar orang baca Quran,
Dia malas-malas pun datang juga. Tapi kalau dia punya rumah dia jauh daripada masjid, menyebabkan iman dah lemah, semangat tak ada, jauh pula, langsung tak datang. Jadi di sini disebut bahawasanya kalau satu orang tu nak bekerja, dia mulakan pagi dia dengan perkara akhirat. Sembahyang berjemaah, habiskan wirid dulu, baru pergi. Sayyidina Umar kata, pagi dan petang jadikan untuk akhirat, jadikan untuk perkara akhirat. Dan Imam Ghazali kata, dan adalah orang yang soleh-soleh dahulu menjadikan mereka itu akan awal hari dan akhirnya bagi akhiratnya, yakni berbuat ibadat yang manfaat di dalam akhirat, dan pada pertengahan harinya itu bagi berniaga. Maka tiada orang yang menjual harisah dan menjual kepala kambing itu pada pagi-pagi itu, melainkan kanak-kanak dan kafir ahli zimah. Ini zaman dulu punya suasana. Orang yang buka kedai pagi-pagi ni zaman dulu ni, dia bagi budak kecil dan orang kafir. Orang Islam yang lelaki semua duduk ke masjid, habiskan dulu wirid, mungkin dengar kuliah subuh, habiskan zikir, lewat sikit baru buka kedai. Kalau ada keperluan nak jual waktu pagi, dia bagi budak kecil, bagi hamba-hamba dia yang jual, ataupun dia bagi budak-budak kecil yang jual. Ataupun yang pagi-pagi dah buka kedai zaman tu lah adalah orang-orang kafir ahli zimah. Orang Islam, mereka mulakan hari dia dengan zikir, dengan sembahyang jemaah, habiskan dulu amal, tak ada bergelut bergegas nak pergi buka pasar. Tapi keadaan zaman telah berubah. Kita pun tak tahu macam mana sistem yang kita berada sekarang kan. Ialah sistem moden lah, sistem pekerjaan yang moden. Cuba kita tengok orang dulu kan tak ada istilah pejabat, tak ada istilah inilah kilang-kilang. Jadi orang dulu punya kehidupan dia senang je. Dia tak ada kalut pagi-pagi tu macam orang zaman sekarang ni. Tak ada. Dia punya kehidupan santai. Kehidupan orang zaman dulu dia santai je. Tapi zaman sekarang kita berada dalam satu kerangka. Kita pun tak tahu kerangka ni dia datang sekali dengan kemodenan. Wujudnya ramai manusia yang telah habiskan puluhan tahun hidup dia pagi dengan jam, petang dengan jam. Itulah frame kehidupan yang datang sekali dengan kemodenan. Kita nak kata ini kemajuan ke ataupun tidak, terpulang. Tapi itulah, ini frame kehidupan ni, dia tak berlaku zaman dulu. Ini betul-betul harus moden punya bentuk manusia hidup zaman sekarang. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Oleh kerana ini adalah keadaan yang berlaku pada zaman ni, yang frame dan model ni setakat ni kita tak boleh nak ubah, bukan dalam kuasa kita. Maka satu orang tu macam mana dia nak buat? Contohnya disebut dalam kitab ni, pagi-pagi duduk dulu zikir sampai terbit matahari baru pergi kerja. Ini kalau frame kerja dia boleh pilih dia nak pergi pukul apa, kan? Tetapi kalau dia bekerja dengan orang, dia tak boleh buat macam ni. Kalau dia buat macam ni, tunggu matahari terbit baru dia pergi kerja, perjalanan nak sampai tu berapa minit ataupun mungkin jam, menyebabkan dia akan datang lewat. Dia tak boleh buat. Jadi apa yang satu orang tu dia boleh buat? Kita nak kata dia berhenti kerja, tak mungkin lah. Itu bukan saranan yang betul. Maka sebenarnya kita boleh tukar perkara dunia yang kita buat ni, kita boleh tukar menjadi benda yang kita dapat pahala. Kita tukar. Kita boleh tukar apa? Kita boleh tukar niat kita. Pertama, kita boleh tukar niat. Bentuk pekerjaan tu memang kita kena tempuh. Dan kita pilih pekerjaan yang macam ni, maka kita kena tempuh. Mungkin sebelum subuh dah kena bergerak. Yang kita boleh buat supaya kita tukar, kita jadikan benda dunia pun kita dapat pahala, ladang akhirat juga. Maka kita boleh tukar kita punya niat kita. Satu orang tu dia niat pergi kerja awal supaya dia nak jaga muamalat. Muamalat apa? Muamalat dengan majikan, supaya dia jaga masa. Sebab antara muamalat dengan majikan, kita datang tepat pada waktu dan kita keluar tepat pada waktunya. So kalau dia pergi awal itu dengan niat nak jaga ni muamalat ni, supaya menjaga muamalat juga tuntutan agama, maka dia pergi awal itu insya-Allah akan diberi pahala. Kerana dia buat itu sebenarnya nak menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia pergi pekerjaan itu, apa lagi? Mungkin pekerjaan dia itu jenis pejabat. Contohnya dia doktor ke, ataupun dia menguruskan ada urusan-urusan dia di BKL ke. Jadi orang-orang yang kerja di bahagian-bahagian seperti ini, pekerjaan dia itu adalah pekerjaan yang sebenarnya bantu orang, memudahkan. Maka dia niat dia pergi kerja ni untuk membantu orang sakit, dapat pahala, membantu memudahkan urusan orang dalam mungkin perniagaan, pelesenan dan seumpamanya. Dia niat. Maka insya-Allah dia pergi itu akan bersama dengan bantuan Allah, sebab dia duduk dekat dia punya kerusi dia niat untuk bantu orang. Kalau dia datang lambat, nanti orang datang kerusi kosong, urusan perlu dibuat segera, maka menyebabkan jadi lambat. So dia niat perkara itu. Dan dia niat dia pergi pekerjaan itu untuk dia nak amalkan sunnah bekerja, kerana sahabat-sahabat Nabi pun bekerja, maka dia dapat pahala. Itulah cara yang satu orang tu dia boleh buat. Dia tak boleh nak ubah frame tu, sebab itulah model pekerjaan pada zaman ini. Tetapi dia boleh ubah cara. Dia boleh ubah zikir dia. Dia pergilah dengan zikir, dia mula pekerjaan dengan zikir. Dia betulkan niat dia, dia betulkan muamalat dia. Dia jadi satu orang pekerja yang mengelakkan diri daripada perkara yang dilarang. Dia niat kalau dia bekerja di hospital ni, bantu orang sakit ni, berapa banyak pahala. Dia dapat pahala isi Allah SWT. Bantu orang mendapat bantuan, mungkin pekerjaan dia jenis menguruskan dokumen, dapat bantuan, so dia dapat pahala di sisi Allah SWT. Dan ditambah lagi dia buat pekerjaan itu untuk menunaikan tanggungjawab dia mencari nafkah untuk anak dan isteri, hukumnya wajib, maka dia dapat pahala. Dan dia buat pekerjaan itu supaya dia dapat elakkan diri dia daripada pekerjaan yang haram. Inilah sumber yang dia setakat yang dijumpai, inilah rezeki yang halal, maka dia dapat pahala si Allah SWT. Itu yang satu orang tu dia boleh buat. Sampai satu waktu nanti mungkin Allah Ta'ala mudahkan dia urusan, mendapat satu bentuk pekerjaan yang dia tak perlu bekerja berhempah-pulas, tapi rezekinya barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. Itu yang kita dapat baca pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk amalkan. Ada soalan?
Tak ada. Tak ada. Semoga Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita dan menerima amal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya wa sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi